kecenderungan wanita adalah dia nak cari pasangan yang setara pendidikan dengan dia atau lelaki itu lebih daripada dia. Tapi lelaki pula kecenderungan dia nak cari yang setara pendidikan dengan dia atau rendah lagi daripada dia. Saya sempat dengar satu ulasan oleh seorang sosiologi, dia cerita tentang, macam tadi Dr. Har sebut tentang stres pendapatan kan. Dia sebut tentang kecenderungan wanita adalah dia nak cari pasangan yang setara pendidikan dengan dia atau lelaki itu lebih daripada dia. Tapi lelaki pula kecenderungan dia nak cari yang setara pendidikan dengan dia atau rendah lagi daripada dia. So sekarang ni kalau kita tengok market jodoh, memang ada orang study tentang matrimonial sites dan sebagainya. Keseimbangan ni sudah jauh daripada titik demand and supply tu. Memang sedang ada masalah yang sangat, dan ditambah pula dengan kita berada di satu era social media yang memberikan naratif sempit dan simplistik tentang banyak benda. Dan tadi siapa? Saya ingat Dr. Har sebut tadi expectation, managing expectation tu. Kita ada expectation yang sebenarnya manusia tak boleh hidup dengan expectation itu. Yang lelaki mahupun yang perempuan terperangkap, dan ia telah dibentuk sejak daripada kecil tadi tu. Kerana tidak ada role model, ada model-model baru yang ditawarkan, kelihatan macam fancy, macam rosy, dan tak boleh nak match expectation tersebut.